Kamera besar. Bagi yang belakang boleh tengok. Okey. Gambar boleh apa? Ada bagus. Tentera tentara. Legend tu tak legend. Saya bagi mic ke Ayah Chong. Babarik. Ini pegang shot dia boleh ya? Nah, kita buat dia kan. Orang dulu lebih kurang. Boleh bang. Kamu kejap. Tahu boleh bang. Okey. Nampak apa dulu? Rosaimi dan kami. Ya, kita ada juga nih, kita punya geng-geng nih, Rejim Babarik. Mana Rejim Babarik? Askar. Okey. Pertama, kami Babarik nak ucapkan banyak terima kasih kepada Genji Buskers. Ni Genji Buskers. Beri tepukan Genji Buskers. Bagi kita orang peluang ada dekat sini, bertemu dengan anda semua. Memang selalu macam ni ke Genji? Memang selalu macam ni? Dah macam konsert lah ni. Boleh collect tiket tak? Okey, sebenarnya kami Babarik ke sini, kita nak ambil masa sikit je pada Genji Buskers. Kita ambil masa sikit je untuk bersama dengan anda semua yang datang ke sini, warga Kuala Lumpur. Kita orang ni sebenarnya dalam rangka promosi untuk konsert kami, iaitu konsert Babarik Pentas Peluru Coklat. Ramai yang dah tahu ke apa ke? Tak lama je lagi, Sabtu 28 bulan Jun ini.
Ada 2 minggu lagi. Ada 2 minggu lagi kita akan berada di ZEP KL Kuala Lumpur, kat sebelah sana saja kan. Ada yang dah biasa pergi ZEP KL? Ada. Tak biasa? Ada yang tak biasa pergi ZEP KL tengok konsert? Kalau tak biasa, ini peluang anda untuk pergi ZEP KL. Nak tengok konsert kita orang Barbarik Pentas Peluru Coklat Sabtu 28 Jun nanti 8.30 malam. Dan konsert kita orang akan berlangsung dalam 2.5 jam. Betul aja so ramai juga antara fan kita orang yang jauh-jauh, yang dia orang memang fan tapi tak merasa lagi nak tengok konsert kita orang. Kita orang pernah dulu sekali di ZEP, dan kali ini kita orang akan berada lagi sekali dengan tajuk Pentas Peluru Coklat. Rejim Barbarik ada, saya. Yang tak rejim pun anggap jadi rejim je lah. Aku dah macam tengok macam konsert ni. Padahal ini santai je, betul tak? Santai-santai je. Okey. Dan pada konsert itu nanti kami akan bawakan lagu-lagu daripada album baru kita orang. Mungkin ada ramai yang tahu, kalau yang sentiasa follow Barbarik tahu kita orang dah ada album iaitu bertajuk Peluru Coklat. Tapi ada juga yang tak tahu, dan kita akan bawakan lagu-lagu daripada album baru iaitu Peluru Coklat. Kita ada 7 lagu. Betul je? Aku kadang lupa tak? Ada 8. Kita ada 8. Dekat sana nanti ataupun dekat sini pun kita mana-mana kita punya booth ni sebenarnya. Aku dah tak tengok, dah tak nampak ni. Ada orang macam semua ni. Ada yang nak dapatkan hari ni album kita orang pun saya boleh dapat sebelah sini. So kita ada merchandise apa semua, dan apa-apa saja tentang barangan daripada Barbarik ada sebelah sini kalau ada yang nak dapatkan. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu kepada anda semua tentang konsert kami nanti. Dan selain daripada kami akan persembahkan lagu daripada Peluru Coklat, kita ada juga lagu-lagu yang agak nostalgia. Lagu-lagu nostalgia tu di zaman saya dengan Joe yang pernah bersama satu ketika dahulu. Ada yang tak tahu? Hari ni kena tahu. Banyak lagu-lagu yang mana saya dengan Joe dulu kita akan perform juga selain daripada lagu baru. Dan selain itu, special dia konsert kali ni kita ada satu segmen khas. Segmen khas di mana kita panggil retro akustik. Kita akan main lagu yang agak-agak menggamit nostalgia. Dan special dia akustik ada di konsert itu nanti. Dan kita orang juga menjemput beberapa rakan gitaris tanah air kita orang, iaitu Shah Slam. Tepuk kalau saya sebut nama tepuk. Tahu tak tahu tepuk je. Road cantik. Kita ada Shah Slam, kita ada Muza, kita ada Ujang Tuklimon untuk turut serta bersama dengan kita orang dalam segmen akustika nanti untuk konsert itu nanti. Laju tu kereta tu. Dan kita ada juga satu special penampilan khas daripada Carl Kromok. Ada ramai dah yang minat Kromok kat sini. Nak tengok kat tangan geng-geng Kromok. Ompong. Baju Kromok. Minat Kromok kena minat Barbarik sekali. Minat juga tak? Kalau tak minat kau jaga rejim kita orang ramai ni. Dan Carl juga akan untuk perform dengan kita orang untuk lagu Golok Kayu, di mana lagu Golok Kayu Carl juga ada dalam album baru kita orang. Carl juga ada solo, ada juga main peranan. Jo, kalau ada benda nak cakap kadang-kadang gua miss Jo. Lu boleh cakap Jo. Carl juga akan ada untuk lagu Golok Kayu yang kita akan perform nanti di ZEP nanti. Dan juga dia akan juga main satu lagu lagi. Dia walaupun dalam album dia main satu lagu, tapi dalam untuk show kita ni dia main 2 lagu. Satu lagu lagi rahsia. Siapa nak tahu? Lu Kromok kena bagi tahu geng yang lain. Carl akan main lagu 2 lagu dengan kita nanti. Satu lagu rahsia. Alright. Rahsia Dah tahu dah? Betul. Cakap pun tak dah, dia orang tahu ni semua. Sebenarnya list lagu kita orang pun dah ada yang kita dah bagi tahu dah pun. Tapi untuk secara rasmi ni gua tak adalah nak bagi tahu kan. Okey, ini yang penting, info tiket. Untuk nak dapatkan tiket di ZEP KL nanti 2 minggu lagi, tak lama.
Siapa yang miss, kita ada sikit. Rasanya memang tinggal tak banyak, tapi kita memang open hari ni sebab sempena kita punya promosi. Dan pada malam ni yang special untuk anda semua, ni memang betul-betul special. Siapa, kita ada jual tiket fizikal. Ada sebelah sini juga kan? Tiket untuk di Zep. Tiket ni memang special. Bukanlah tiket yang kita beli online punya. Boleh juga, itu betul official. Tapi ini lagi official dan lagi special. Tiket dia memang special. Dan kita ada jual tiket ni dengan harga 150. Ini untuk standing, untuk yang standing di bawah saja. Sebab kita punya yang VIP dah hampir penuh. Sebenarnya dah penuh. Mana saudara Azhar dah penuh kot VIP. Kita memang open sikit lagi untuk yang di sebelah bawah dekat Zep itu. Siapa masuk Zep akan tahu. Harga tiket RM150. Siapa beli kat sini? Itu nanti. Ada. Panjang cerita orang ni tu. Gua takut sejam bukan orang cakap. Okey kan? Okey, sebab kita nak bagi tahu info. Dewan ni memang tengah main. Kita akan perform, jangan takut. Tapi ini info pun penting juga sebab kita nak tahu anda tidak terlepas. Saya ulang lagi sekali, tiket 150 ada dekat sini. Dan boleh buat pembayaran secara cash ataupun QR. Kalau nak QR boleh. Dan yang special dia untuk yang beli tiket malam ini, anda bukan je dapat tengok konsert, tapi anda juga dapat akses eksklusif. Akses eksklusif ni untuk masuk tengok kita orang sesi sound check semasa 28 hari bulan nanti. Jadi yang mana beli tiket kat sini, dia boleh dapat akses eksklusif untuk tengok kita orang sound check. Bermula kita nak dewan ni kumpul di sana pada pukul 2 petang. 2 petang kumpul di sana dan anda mungkin akan dibenarkan masuk. Kita round dalam 3 lebih ke pukul 4 tu. Tapi kita ada limit masa. Sebab kita orang sound check sebenarnya memerlukan masa yang kira limit juga kat sana. Dan anda yang boleh masuk nanti untuk akses eksklusif ni akan diberi peluang itu pada 28 Jun tu nanti. Itu siapa yang beli tiket hari ni lah. Siapa yang beli tiket hari ni akan dapat special macam tu. Dan sekali lagi nak bagi tahu, tiket berharga RM150 sahaja. Aku dia suruh tulis kat sini ulang 3 kali. Jadi aku bagi tahu lagi. Tiket RM150 sahaja. Macam jual obat, boleh Macam kita main lagu Pirambi tu jual obat lah. Obat, hai obat, mari beli obat, belilah tiket di Zep. Sama je jual ubat ke jual tiket ke lebih kurang je. Tapi sebenarnya kita memang buat ini special untuk fan-fan kita orang yang mana memang nak tengok, yang tak berpeluang untuk nak pergi ke ZKL sebelum ini. Ini adalah peluang yang keemasan lah. Dan anda juga boleh jumpa admin kami yang memakai baju peluru coklat. Ramai sangat memakai baju peluru coklat ni. Jadi admin kita di sebelah sini juga kan, Zaki. Okey. Kalau pergi sebelah kiri saya ni, anda boleh perlu membuat pembelian tiket di sebelah sini. Aku dalam korungan ni sambil tunjuk pada Zaki. Mana satu Zaki kat mana dekat belakang. Warga KL okey. Cakap banyak dah. Aku bukan ahli pirato. Minum je boleh Boleh Je nak dengar orang KL beli tepukan sikit. Tepuk sikit, kuat sikit. Bukan tepuk pasal saya cakap tau. Tepuk pasal anda yang hadir kat sini memang istimewa. Kita nak mainkan lagu untuk anda semua. Nanti aku nak tekan lagi. Maklumlah umur-umur macam ni kan, janggut pun dah putih kan. Hari-hari kita orang praktis ni masih tak lekat lagi. So kena ada benda ni. Anda okey? Kita nak dengar tepukan daripada warga KL dulu. Sebuah lagu yang berada dalam album baru kita orang. Mana yang nak beli, kita ucap banyak terima kasih. Dan Rejim Babari confirm dah beli dah kan Rejim Babari angkat tangan. Aku tak nampak. Ini je, yang mana geng lain, naskah lain? Kita memang nak sangat kalau boleh rejim ni bertambah lagi.
Nak kalau nak menyampai ke hari kita punya konsert nanti. So ada kat depan tu semua regime je. Macam askar. Okey, kita nak mainkan lagu ini yang berada di dalam album baru kami. Dengarkan lagu yang berjudul Marcha Pada. Marcha Pada. Kita join sekali boleh tepuk sekali. Warga Kolombo bagi semangat sikit. sikit je. Gitar orang je, atas hati gitar orang. Oh, minta macam-macam ni. Itu datang Zep nanti lah. Kita dekat Zep nanti, kita main 2 jam setengah. Oh. Tunjukkanlah aku
dah plan dengan Jo. Jo, kita main lagu. Satu lagu je dah lah, kita nak promo kan. Okey lah. Satu lagu je. So lepas ni dah boleh balik lagu tak? Tapi kita nak tengok orang KL semua, anda semua yang ada kat tapak ni, beri tepukan kepada Genghis Baskers. Bagi kita orang peluang untuk promo kita punya konsert nanti pada 28 bulan ini di ZKL. Lagi sekali nak tiket ada di sebelah sini. Dan juga kita ada juga bawa merchandise, ada t-shirt, ada yang nak beli t-shirt oh kat atas. Apa buat korang kat atas tu? Cadang nak balik tak jadi lah tu ke? Ataupun baru sampai? Marilah turun bawah. VIP. Oh, VIP bom. VIP duduk kat atas ya? Belum lagi start show dia orang dah duduk VIP atas tu. Okey, lagi sekali nak beritahu kepada anda 28 bulan kita orang ada di Z. Orang KL sikit. Yeah, alright. Apa lagi aku nak cakap? Tadi dah bagi tahu semua dah. Ada nak bagi tahu lagi? Ada yang tak ada? Ada yang baru sampai tak? Ada yang baru sampai? Kau tak tahu apa berlaku? Kita orang bukan nak basking hari ni. Kita orang hari ni sebenarnya promo. Ini kita punya promo untuk konsert kita orang nanti 28 bulan di Z. Tiket berada kalau nak ada kat sini. Tapi kalau nak basking nak bagi kat Genji tu. Betul. Ini siapa yang support Genghis Baskers ni? Ada ramai kat sini kan. Ini ramai Genghis Baskers ni pun. Kita orang curi dia orang punya fan. Genghis punya fan hari kat sini. Dan kalau boleh kita support ni. Tersedia di sini. Dia buat apa tu? Oh. Bas bawa baik bas. Dah langgar apa? Brother yang pakai motor tu janganlah parking kat belakang tu brother, tempat bas lalu. Minggu bas memang problem sikit betul tak Dia break tak mau makan minggu ni. Dia orang tak pergi ni. Dia orang tak pergi hantar servis. Dan ingat kita dekat Z nanti 2,5 jam. Kita orang akan perform memang gila-gila dekat sana. Dan kita juga bukan perform semua elektrik. Kita ada special, ada akustik nanti di pertengahan. Kita ada retro segment akustik. Dan juga tapi untuk retro akustik ni kita akan bersama dengan Shah Slam, Muza dan juga Ujang Kimon. Beri tepukan dia orang support kita orang. Itu kawan-kawan kita orang. Oh, dan 8 string player. Itu je. Kalau gua apa yang ada kat sini ya, lupa nak tulis. Kenapa mic jauh belahan? Okey ni, jangan. Kau ada benda nak cakap. Ami ada benda nak cakap. Dia memang macam ni. Ainul? Kau cakap apa pun ni. Ainul. Jangan lupa. Yang apa kita nak habis ni? Kita tak boleh lama sini. Dia orang kali ni tempat baskers nak cari makan ni kita ni. Nak dengar suara Ainul tak? Assalamualaikum semua. Kita jumpa kat Zep. Okey, insya-Allah. Jangan lupa solat, insya-Allah. Tiba. Mi sikit. Dia orang nak dengar suara kau. Dia tak tahu suara kau garau ke. Kau main bass ni nak kena tak bunyi suara dengan bass dia. Kita jumpa kat Zep nantilah dapatkan tiket 150 je. Nanti dapat tengok kita orang punya sound check juga. Siapa yang beli tiket malam ni je dapat tengok kita orang punya sound check, okey? Paling Ami, dia lah yang paling baik sekali dalam kita orang ni. Oh, itu pun kat sini orang punya ini. Kau putus tadi tu kan masalah kita lah ni. Dia orang bermasalah je lepas ni dia orang nak kena ni. Apapun, lagi sekali terima kasih kepada anda yang sudi ada dekat sini untuk bersama. Walaupun sebenarnya datang bukan dengan untuk tengok kita. Ni apa benda ni? Wah, ini sabotaj ni tu. Sabotaj ni. Kita plan satu lagu je. Nama pun promo. Nak tengok 21 lagu kita ada kat sana nanti. Aduh. Sebenarnya dah tak ada apa dah lagi kalau aku nak cakap pun. Itu je. Apa pun warga Kuala Lumpur, terima kasih. Kita nak bagi satu lagu lagi untuk anda semua. Tapi kali ini
Tak nak lah aku nyanyi seorang-seorang je. Sakit tekak lah. Kita orang dah praktis berapa bulan dah. Dah 2-3 bulan dah ni. Aku hari-hari ni tak boleh miss. Nak sampai hari ni adalah cara dia. Tapi buat masa ni memang kita orang bekerja keras. Dan kita orang memang selalu Joe lah. Joe dia plan segala-galanya. Baik kita orang punya album, baik kita punya show ni, dia semua plan. Kita orang follow dan kita tahu akan jadi sesuatu yang best. Dan kita juga nak tengok kalau fan kita orang nak yang barbarik, rejim barbarik ni. Rejim barbarik angkat tangan. Dah bertambah ke belum lagi? Tuan manager? Bertambah. Oh, salam dulu. Ini orang kuat ni. Orang kuat rejim. Askar-askar kita orang lah. Okey, kita mainkan lagu untuk anda semua. Yang duduk biarkan duduk, nanti orang belakang tak nampak kan. Kita nyanyi sama-sama lagu ini, dengarkan lagu ni. Aku masih nak zombie. Biar belakang je. Jangan jatuh tangan, tepuk. Ini pegang handphone.
boleh dapatkan di sebelah kiri saya ni. Tepuk. Macam dah nak balik ni. Kenji, aku pun dah macam ni. Ada bagian tak? Aku minta tengok. Terima kasih kepada Genji Baskers, teman. Kita bukan untuk Genji Baskers. Bagi kita keluar promo, kita ambil konsert. Dan terima kasih juga kepada anda semua. Sekian, terima kasih kepada kami. Kita jumpa nanti 28 bulan di ZPL. Apa-apa info, mudah type saja. Safari. kita akan ada jualan tiket lagi malam ni. Untuk malam ni saja kita orang ada, kalau beli tiket malam ni kita akan dapat buat sound check dengan ada tiket malam ni. Kita orang dekat tiket bintang, kita akan jual tiket untuk malam special lah untuk korang. Ingat tak datang?